Hello guys, hello warga netizen semua. Perkongsian pilihan kali ini Justice for Zara. Jadi ulas dan mengulas lagi kita kali ini ya guys. Jomlah kita terus dengarkan perkongsian beliau dari segi persepsi undang-undang. Tak lain tak bukan juga Tuan Jul Fazli kita. Dia borak apa pula kali ini guys. Saya sebagai host anda di dalam channel ini mendahului sebelum itu apa kata kita terus fokus kepada ulasan kita. Banyak yang nak diulaskan, so korang terima kasih yang sabar menunggu setiap posting daripada video saya yang baru. Masa proses proceeding inquest, korang nak tahu ke tak, pengawal keselamatan pada ketika itu menyatakan kepada Tuan Hakim bahawa dia nampak pelajar senior yang jubah Zara. Jadi kenapa dia tak sebut nama di hadapan Hakim? Tak nak fikir panjang, korang dengar sendiri ulasan daripada Tuan Jul Fazli Syed Ahmad, Justice for Zara. Pengawal keselamatan mengaku ada pelajar senior yang menemui Zara dalam keadaan pingsan jam 3 pagi. Siapa pelajar senior itu? Pengawal keselamatan, kenapa tidak sebut nama pelajar itu dalam mahkamah? Cantik sudah pendedahan pengawal keselamatan tu. Semua dikantorkan menipu. Tapi satu sejak yang peliklah. Kenapa pengawal keselamatan yang jadi saksi baru hari ini tidak sebut nama pelajar senior yang menemui Zara pingsan tengah-tengah malam buta jam 3 pagi di dalam blok Rabiatul Adawiyah, Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datuk Mustafa? Atau saya perlu sebut nama tu? Pengawal keselamatan? Semua cerita pengawal keselamatan serupa dengan rahsia dokumen sulit yang saya sudah bocorkan 1 bulan lalu, kan? Jadi Inspektor M kantoi menipu pasal simulasi patung tu tidak ada kepakaran. So semua kesaksian anda akan ditolak dalam mahkamah tau. Kalau patung tu pun anda tipu hakim, maksudnya hal-hal benda lain pun anda tipu. Kenapa polis suka langgar SOP dan prosedur undang-undang sendiri? Saya kadang-kadang kesian tengok polis. Kitalah yang jadi polis, kitalah yang langgar SOP. Bila berperang dengan rakyat, rakyat yang difitnah. Padahal bukan rakyat yang langgar undang-undang. Peguam ayah Zara turut tanya soalan dalam proceeding inquest. Bukan sahaja peguam ibu Zara tanya soalan. Cukup mengejutkan. Buat kali pertama, peguam mewakili ayah Zara tanya soalan yang cukup berbahaya kepada salah seorang doktor Hospital Queen KK.